Perang pemikiran saya dengan Fok Salafi yang orang kita duk panggil Wahabi tu belum sampai ke mana. Waktu learning saya pula buka barisan perang baru, perang pemikiran baru dengan orang pondok iaitu Baboli. Kerana dalam satu video saya dapati beliau memberi sokongan sepenuhnya kepada Fok Ahbar Syekh yang ditubuh oleh Syekh Abdullah Al-Harari dari Ethiopia ataupun Habasyah. Berdasarkan kepada maklumat yang ada pada saya, ini diberi oleh orang-orang tertentu termasuk orang Abbas itu sendiri, dapat saya buat kesimpulan bahawa Fok Abbas ini sudah lama berpuluh-puluh tahun juga masuk di tempat kita melalui pelajar kita yang belajar di Al-Azhar Qairah dan juga di Lebanon, Beirut. Ada wakil dia di tempat kita. Salah seorang pemimpin Abbas pun telah dibawa ke tempat kita dan memberi ceramah dalam sebuah majlis maulud. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Saya tidak sama sekali menuduh Baboli jadi ahbab. Cuma saya nak tanya kerana saya dapati bahawa Baboli itu sangat menyanjungi Syekh Abdullah Al-Harari sebagai muhaddis, faqih, al-arif billah, zahid. Al-muhaddis, al-faqih, arif billah, Abdullah Al-Harari yang dikata Al-Ahbash, yang kata Al-Habshi, yang dituduh kata orang ekstrem. Sangat-sangat alim, hafal kutub sittah dalam hadis dia. Ni kitab hadis tu dia pula alim dalam fiqh Syafi'i. Dia faham betul-betul alim dengan mazhab-mazhab lain, Hanafi, Hambali dan Maliki. Dia alim belaka. Seperti juga dia alim dalam mazhab Syafi'i. Dia orang yang sangat-sangat alim. Dia hafal segala kitab kutubus sittah, hadis sittah dia hafal. Dia fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Dia faham betul-betul dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Alim pak mazhab dia alim seperti alim mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi seperti dia alim dengan seperti mazhab Syafi'i. Waktu hidup dia pula tu duk berzikir sokmo, duk bertasbih sokmo. Dia arif billah, kenal Allah, orang zahid. Hidup dengan berzikir, subhanallah, berzikir dengan wasbah ya dia hidup. Apakah betul ke Abdullah Al-Harari ni mana ikut dan melaksanakan ajaran Imam Syafi'i dan mazhabnya serta ajaran mazhab-mazhab lain yang dia reti, sama dia reti ajaran mazhab Syafi'i. Kalau dia betul-betul bermazhab Syafi'i 100%, Asy'ariyah 100% dan faham semua, apa dia mengkafirkan ulama-ulama besar zaman dulu dan zaman sekarang? Ramai ulama yang dikafirkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dan Fok Abbas sampai ke hari ini. Sedangkan Imam Syafi'i tak buat begitu. Imam mazhab lain pun tak buat begitu juga. Dalam kitab hadis ni tu pun tak ada yang suruh mengkafirkan para ulama. Fikiran melampau Syekh Abdullah Al-Harari sangat jelas dalam mengkafirkan ramai ulama termasuk Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tahu bahawa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tahu dan sedar bahawa kedua-dua Syekh ini iaitu Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melakukan banyak perkara yang dianggap tidak betul sampai kepada menyeleweng dan mengkafirkan orang juga. Bagaimanapun mereka tidak mengkafirkan Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu adalah ulama-ulama zaman dahulu yang dikafirkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Kalau kita pergi kepada pada zaman ulama learning pula
pun ramai yang dikafirkan oleh beliau. Termasuk Syed Qutb, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Al-Buti dan lain-lain. Bagi saya, kita tidak setuju dengan Syed Qutb, dan saya sendiri banyak tidak setuju dengan beliau, tidak setuju dengan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, tidak masalah. Tidak setuju dengan Al-Buti dan lain-lain ulama pun tidak masalah. Tapi jangan menghukum kerana kita tidak setuju dengan mereka. Dalam ajaran Islam, saudara-saudara semua, kita disuruh lihat kepada khawatim, iaitu akhir hidup seseorang. Bukan sahaja tengok pada zaman budak, zaman remaja, zaman dewasa, zaman tua, tapi kena tengok pada akhir zaman tua tu dia lagu mana. Sebab manusia ini kalau mula budak, zaman remaja, zaman muda tu banyak perkara-perkara yang tak molek, mungkin perkara-perkara tu dianggap dosa besar pun. Tapi apabila sudah tua, khususnya sampai kepada apa yang dipanggil khawatim hidup dia, lain pula. Kalau dia melakukan kesalahan besar, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Talut sekalipun, kalau dia bertaubat, kalau dia berubah menjadi orang baik, buat perkara baik, kembali kepada ajaran agama yang sebenar, maka dia dianggap mendapatkan husnul khatimah apabila mati dalam keadaan itu. Begitu ajaran Islam, saudara-saudari semua. Apabila sudah seseorang itu sudah sampai kepada peringkat ni, dipanggil husnul khatimah, pengakhiran yang baik, kesudahan yang baik. Inilah menyebabkan saya tidak setuju dengan pandangan Babali, memuji-muji, menyanjung-nyanjung teramat sangat terhadap Syekh Abdullah Al-Harari ini. Bagi saya, pujian dan sanjungan yang teramat sangat Babali ini saya panggil penambahan, mubalaghah, ataupun dalam bahasa Inggeris exaggeration. Bahasa Melayu kata berlebih-lebihan untuk nak menyifatkan seorang yang kita sanjung, seperti dalam kes Syekh Abdullah Al-Harari. Ini bahasa ni memang banyaklah di kalangan orang Arab, dalam masyarakat Arab. Saya yang selalu duduk dengan orang Arab dan duduk dengan kita Arab, selalulah bertemu dengan bahasa mubalaghah yang berlebih-lebihan. Kalau rajin baca kitab manaqib, sejarah ulama ke ataupun sahabat ke, banyak guna bahasa-bahasa gini untuk nak bercakap tentang kelebihan-kelebihan orang-orang tertentu dalam sejarah. Bagaimanapun diguna secara berlebihan dalam kitab Tarikat Sufi, di mana kita akan baca bahawa kelebihan-kelebihan orang Sufi, khususnya yang berperingkat wali, wali kutub ke, akan kita lihat bahawa ada kelebihan-kelebihan yang dipanggil keramat atau karamah itu kadang-kadang lebih daripada mukjizat Nabi SAW. Tapi saya tidak kata Babali menyifatkan Syekh Abdullah Al-Harari seperti itu, tapi guna bahasa yang sama. Bagaimanapun, saya nak jelaskan di sini bahawa bahasa yang digunakan oleh Babali ini adalah sangat berbeza dengan bahasa ulama Azhar di tempat Babali ngaji. Di mana ada beberapa ulama Azhar sendiri sudah membuat kenyataan Syekh Abdullah Al-Harari adalah menyeleweng dan sesat. هكذا بينت بالزيادة وفعلت ما بيدي ورفعت الأمر مرارا لمن فوقي والأمر لله سبحانه وتعالى. أما أنتم دوركم يا شباب الحذر منهم، معروفين باسم المشاريع
جمعية المشاريع معروفين أحيانا بيعملوا أنفسهم أزهريين وهم ليسوا أزهريين، يعني وإن كان درس واحد منهم في الأزهر لكن هو يكفر هذا الأزهر كالوهابية هكذا. فلنحذر منهم لأنهم فتنة جديدة كبيرة خطيرة أخطر من غيرهم، لأنهم يدعون أنهم منا. مذهب أهل السنة لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يموت مؤمنا فاسقا غير كافر. Itu adalah Syekh Ahmad Syarif, seorang ulama Azhar yang sudah lama duk berperang dengan Al-Ahbash. Bagi beliau, Puak Ahbash ini adalah lebih berbahaya daripada kumpulan sesat yang lain kerana mereka tampil atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah seperti kita, dia kata. Mazhab Syafi'i, Asy'ariyah didakwa begitu. Tapi mereka tidak begitu. Sampai ke Azhar pun mereka hukum kata kafir seperti dengan Puak Wahabi. Seorang ulama Mesir yang lain yang sangat terkenal, Dr. Ali Gum'ah, telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2003 ketika beliau menjadi mufti Mesir, menyifatkan bahawa Puak Ahbash sesat, sambil menyatakan bahawa pemikiran mereka bertujuan untuk nak merosakkan akidah dan mencetuskan fitnah kekacauan dalam masyarakat Islam. Bagi saya, dengan adanya di tempat kita mazhab Syafi'i yang merupakan majoriti, kebanyakan orang kita lah 99%, dan ada pula Hanafi, Puak Kabul, Puak Pakistan, patut ada, mungkin ada juga mazhab Maliki, orang berpegang mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Sudah cukup untuk belajar akidah, belajar ibadat. Kalau kita berasa tak cukup, kita boleh ambil dari ulama zaman sekarang yang muktabar, ulama-ulama besar, khususnya ulama di Azhar yang merupakan ulama sederhana terbuka, ada banyak mazhab situ. Hak tu adalah cukup baik. Tak usah tambah lah aliran lain, pergerakan lain yang pelik-pelik, bawa ajaran penuh dengan perkara karut marut, khurafat, khuzabalat, menyeleweng dan melampau, kerana akan menyebabkan masyarakat lebih berpecah belah lagi. Ni kita bawa Ahbash pula mari. Sikit lagi boleh jadi Hizbut Tahrir pun mari sini pula. Kau teruk lagi dengan Puak Salafi Wahabi pun teruk sekat dah, menyebabkan masyarakat berpecah belah. Walaupun mereka sedikit, di mana-mana di seluruh dunia mereka sedikit, tetapi mereka ada duit. Duit mari luar sejak berpuluh-puluh tahun. Orang kita tidak ada duit, kena minta sedekah dari orang kampung. Ini merupakan kelemahan. Tak boleh lawan Puak Salafi Wahabi. Saya sempat berjumpa dengan pemimpin Ahbash, Dr. Husam Qaraqirah, dalam seminar ulama pewaris Nabi di Perlis. Ketika itu Perlis belum lagi menjadi kerah seperti sekarang. Terbuka, dijemput ramai ulama seluruh dunia, termasuklah Dr. Husam Qaraqirah yang membentangkan kertas kerja dalam seminar 3 hari pada 2003. Saya sempat berbincang dengan dia kerana duduk dalam kumpulan bersama buat perbincangan khusus mengenai ulama pewarisan Anbiya. Apabila dia tahu saya ni sangat kritikal terhadap Wahabi, dia pun memberi sokongan dan memuji saya dan memberi pandangan macam-macam yang sangat keras terhadap Wahabi. Daripada sini saya pun mula mengkaji siapa dia Dr. Husam Qaraqirah. Pada waktu itu, cara yang mudah kita nak cari pandangan sesiapa para ulama yang tidak terkenal, tidak ada lain kecuali Google. Saya pun buat search dan tahulah siapa dia,
Dr. Husam Qarakira. Kerana Abbas ni, saya tahu kisah mereka sejak saya menjadi wartawan utusan di Kairah lagi pada tahun 90. Jadi apabila saya dah tahu, saya pun berfikirlah bertambah banyak lagi dengan beliau. Setelah itu, seminar kedua diadakan di Perlis juga pada 2004. Dr. Qarakira pun hadir juga. Tapi dalam kehadiran yang kedua dia ni, dia pun sedar dah. Orang yang bersedia itu sedar dah. Ulama-ulama seluruh dunia ni sedar dah siapa dia. Maka tidak diberi tugas untuk nak membentang kertas kerja, hanya sebagai hadirin seperti saya. Ada sekali lagi, tu saya tak ingat tahun berapa, boleh hadir 2003, 2004 gitu kan. Dia hadir dalam persidangan yang besar, lebih besar, diadakan di Kuala Lumpur. Tapi tidak membentang kertas kerja juga, jika ingatan saya tidak silap. Tu adik kakak. Kisah saya dengan Ahbas dan pemimpin Ahbas sekarang, learning Dr. Husam Qarakira. Sekarang ini saja perbincangan saya dalam video ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.